Pekerja kita bernama Aimam. Jadi Angah nak tanya, Rana kerja di tempat Angah? Ya, orang panggil apa? Memuaskan lah. Dia kerja dengan Angah ni baik. Angah ni sebagai toke dia bagus. Tak, ni tulus daripada hati. Orang panggil apa? Kerja dengan dia pun seronok lah. Kadang-kadang kalau dia ada masa free, ajak pergi jalan, dia belanja makan, tu kita suka. Ni tulus daripada hati bukan Angah tu pelawak bagi duit ke dok. Terima kasih Angah. Okey. Ada seorang lagi, tak apalah, untuk Kak tu, orang yang paling lama lah antara duduk dengan Angah. Dan ni juga Ege, biasa duduk rakam dan juga antara duduk sini juga lah. Jadi kalau nak cerita kerja dengan Angah ni mudah je, simple je. Kerja santai, insyaAllah. Kepala kamu sakit, janji kerja siap. Tu je. Jadi untuk gaji sebenarnya tak usah kira macam Aiman ni baru lagi. Aku nak dengar lah sikit ke. Lebih kurang gaji lah. Macam mana duduk sini? Oh, Akbar. Oh, setakat ni Alhamdulillah lah. Boleh kata sedap lah. Orang kata orang tengok lebih kurang kerja sekarang. Apa kita faham lah. Okey, baik. Tu Angah nak ceritanya sini. Caranya pendapatan sebenarnya unlimited. Atas gaji ngedok je. Setiap apa-apa tu adalah untuk yang kita berkongsi rezeki. Masing-masing strategi lah untuk majikan lah. InsyaAllah selagi duduk dengan kita, santai. Kita jagalah sebaik yang mungkin. Selagi duduk dengan kita, terpulang lah. Bagi Angah simple je. Macam Angah pula kerja tak memaksa, janji kerja siap. Yang keduanya santai, konok dengan customer, suka dengan kerja kita. Yang ketiganya, bagi Angah, InsyaAllah sini boleh buat pendapatan unlimited. Kalau pandai ikut benda yang kita royak. Sebab Angah ni simple je. Jenis Angah percaya pada rezeki. InsyaAllah. Itu je. Baik duduk dengan kita jaga yang terbaik. Suka duduk dengan kita, tak suka pun tak ada masalah. Tubik cara molek, mungkin ada rezeki orang lain. Itu Angah. Simple saja. Beres. Kalau minat ni, ada jawatan kosong tak lagi? Tak ada. Kalau tak ada, biarlah Inok setakat ni dia happy dengan awak dia je. Kak ada seorang lagi. Kak balik tau. Balik awal Kak. Kak tengok tak video ni? Kak lalu buat balik. Baik